PRU ke-16 nanti tidak akan terpengaruh dengan pengumuman kerajaan ataupun pengumuman Anwar Ibrahim. Mereka mengatakan rakyat lebih percaya kepada sentimen dan kebencian dan ketidakpuasan hati rakyat pada hari ini terhadap Anwar Ibrahim melebihi daripada segala data-data ekonomi yang dikeluarkan oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Ekonomi bagus, ringgit mantap, perdagangan meningkat, bantuan kepada rakyat bertambah. Jadi rakyat tidak terpengaruh dengan itu sebab rakyat pada hari ini mengatakan itu tanggungjawab kerajaan. Siapa pun yang jadi kerajaan, kita tetap akan dapat bantuan. Apa benda dia ni? Influencer daripada geng-geng Perikatan Nasional ni. Aku pelik lah. Hari ni kalau aku tengok geng-geng puak-puak penyokong Perikatan Nasional ni, duduk cakap hari ni katanya rakyat tolak kerajaan. Rakyat tidak termakan dengan apa yang kerajaan kata, termasuk dengan apa yang apa dia cakap, kalau kerajaan bagi bantuan itu merupakan satu tanggungjawab kerajaan. Memanglah tanggungjawab kerajaan, tetapi hakikatnya andai kata kerajaan yang urus tu tidak cerdik, seperti mana kalau kita tengok di peringkat negeri, di negeri Kelantan ko, di negeri Terengganu ko, adakah rakyat di negeri Kelantan tu menikmati sama dengan rakyat di negeri lain? Contohnya rakyat di negeri Pahang. Jadi kalau kau cakap hari ni rakyat kalau di sentimen di persekutuan, kalau kata rakyat ni tolak PMS, tolak kerajaan madani, bla 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 apa semua tu, tetapi hakikatnya sekiranya rakyat angkat pemimpin pembangkang untuk menjadi kerajaan, untuk menggantikan kerajaan, adakah pembangkang hari ini boleh membuat lebih baik daripada kerajaan yang sedia ada hari ini? Seperti mana aku selalu kata, aku hari ini sokong Perdana Menteri, aku sokong kerajaan pada hari ini. Aku tak kata kerajaan hari ini tu perfect, aku tak kata kerajaan hari ini tu bagus, tetapi hakikatnya aku tengok, aku buat penilaian, andai kata geng pembangkang ni jadi kerajaan, aku cukup yakin jauh lebih teruk daripada kerajaan sedia ada hari ini. Itu baru cerdik kalau kita jadi rakyat. Baru bila kita nak mengundi, kita buat perbandingan macam tu. Bukan kalau disebabkan sentimen, kata-kata daripada geng-geng Perikatan Nasional ni, jatuhkan kerajaan, tolak kerajaan zalim, harga minyak naik. Contoh kalau kita ambil isu harga minyak naik, anda kata kalaulah pemimpin Perikatan Nasional ni jadi Perdana Menteri, adakah harga minyak itu boleh diturunkan? Kita dah explain kenapa harga minyak itu naik. Itu salah satu contoh kalau kita nak bercakap soal isu minyak. Tetapi kalau kita ambil contoh lain lagi, isu bantuan yang kerajaan bagi pada hari ini, adakah kalau geng-geng geng Perikatan Nasional ni jadi Perdana Menteri, pemimpin Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri, seperti mana kalau hari ini ketua pembangkang pengurusi Perikatan Nasional Dr. Sam, apa yang dibuat oleh Dr. Sam kepada rakyat Terengganu, itu merupakan contoh yang nyata yang mana dia jadi menteri besar pun apa yang dia buat kepada rakyat. Dia cakap KDNK tidak penting, bagi bantuan kepada rakyat 3-400 tak guna, sebabnya 2-3 hari habis gitu je. Jadi cerdiklah sikit. Kau nak cakap hari ni kerajaan itulah, kerajaan ini, hakikatnya apa yang geng-geng Perikatan Nasional ni, geng pembangkang ni akan buat lebih baik daripada kerajaan sedia ada pada hari ini sekiranya dia ni jadi kerajaan.